semua, hari ni punya aktiviti Cik T nak pasang lagi runner yang Cik T beli dekat IKEA ni. Kalau korang tengok video sebelum ni, Cik T ada pasang dah, tapi kita punya ni tak cukup tau. Cik T beli yang lama daripada rumah sewa, still okey lagi. Sekarang ni Cik T nak tambah lagi dalam 3 pack dekat sini. Satu pack ni dia ada 9 keping tau. So korang boleh sambung lah dekat area tepi ni. First kali kita alih dululah meja-meja ni and sampah-sampah ni dulu. Korang boleh sapu. Cik T suka deck ni sebab dia jenis material dia plastik, jadi dia tak akan reput and pemasangan dia pun senang je. Kalau korang duduk rumah sewa lagilah senang nak cabut, nak pasang rumah sendiri ke nanti kan, sebab dia memang jenis yang removable. Selain tu juga dia senang basuh tau korang. Kalau korang nak basuh guna air ke sabun ke water jet ke, dia tak kisah sebab dia memang jenis yang tahan and dia sesuai untuk outdoor lah. So selain tu Cik T akan pasang juga dia punya aksesori ni. Korang boleh cari dekat area yang sama. Ni bagi nampak finishing dia lebih cantik lah. So korang, itu saja video untuk kali ni. Stay tune untuk next part.